Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sahabat, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, jumpa lagi Sekarang ni dah pukul 5.20 sahabat. 5.20 pagi. Okey. Sekarang ni saya berada di pantai Kuala Benut betul-betul dekat kuala dia. Hari ni kita cari ikan sahabat. Saya sambung dua beradik. Dua adik saya. Lepas tu adik saya dah bungot. Lepas tu ni anak buah saya lah tengah hantar ikan seko ni. Ni pun adik saya. Okey, mudah-mudahan ada rezeki sahabat. Ni adik saya tengah anak sudah hantar ikan ni. Dia tak pusing tak? Oh, berat sangat. Bawa tong tak boleh? Ada lagi tak? Bawa tong biru ni. Tong biru ni yang ke bawah. Kalau tong biru ni tak nyodok. Engkau tekan belakang dia, depan naik. Tu ikat tak tu? Kita takut dia berlibat je. Kau ni Itu tangan mana? Mi, tong ni tarik keluar dulu. Dia nak terus masuk petak tau. Jangan terus masuk petak. Rusak lantai tu. Jangan masuk ke atas dalam tu tau. Kau masuk kat depan tu habis dia. Terus naik je. Tu buat naik je. Satu-satu Ni dua. Basuh dekat petak. Kau buat tong ni je nak. Senang. Tak perlu kan? Ya, buat tong ni senang. Ni kau tekan belakang dia, depan ternaik. Jadi kau boleh tolak. Itu memang leceh. Ikat dulu belakang. Ikat dapat setting. Tiga ekor dia ni. Okey sahabat, tu dia saudara saya tengah pergi ambil lagi. Ni dia. Dia 3 ekor sahabat. Besar Sahabat, dia buat saya yang ni. Bila dia mati tu? Dia takkan mati ni, lambat. Ganda dah ni. Saya ternampak untuk pencet. Asal tak kasar. Itu kecil sikit
Okey sahabat, alhamdulillah kita dah balik dan adik saya semua dah naik. Tu ada 3-4 ekor lah dah buat naik. Sini ada 7 ekor sahabat. Ni dia. Ha. Saya tak tahu berapa kilo ni sahabat. Berat ni. Tu dia. Alhamdulillah ada juga rezeki sahabat Ni yang kecil ada 2 ekor lah. Alhamdulillah. Okey. Saya nak buat naik. Okey, saya setakat ni saja dulu untuk konten saya hari ni. Dengan itu akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mantap. Bye.